Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, dia buat apa? Dia membantu untuk mendapatkan hak kepada orang yang dizolimi. Siapa yang kena zalim, Nabi ke hadapan membantu orang yang kena zalim. Dengan 5 benda ini Nabi buat. Kata Khadijah pada Rasulullah, Allah akan jaga awak, wahai suamiku. Jadi tuan-tuan, jom kita buat 5 benda ni. Jangan takut. Allah jaga kita. Takut apa? Allah Maha berkuasa. Jangan takut. Nombor 1, saya katakan tadi, Rasulullah adalah orang yang menyambung silaturrahim. 2, Rasulullah adalah orang yang benar. Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, kepada pegawai-pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang 45, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, utlu ma uhiya ilaik min rabbikum wa aqimis shalah. Allah kata utlu, bacalah kamu apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Kemudian barulah datang ayat yang semua orang hafaz. Allah kata, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kemudian datang lagi ayat selepas itu yang semua tuan-tuan dengar tiap-tiap minggu. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Setiap kali Jumaat kita dengar ayat tu. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu buat. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Ayat perkataan utlu, hamzah wasal, ta, lam, utlu maknanya perintah, fi'il amar. Utlu, bacalah. Bacalah dengan apa yang Allah telah turunkan kepada kamu. Utlu ma'u ilaih. Ma'uhi ilaih. Bacalah apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu. Utlu. Daripada utlu inilah datangnya perkataan tilawah. Bacalah. Baik. Ada satu lagi ayat yang diturunkan buat pertama kalinya di Gua Hira. Ayatnya berbunyi Iqra. Bacalah. Iqra, bacalah. Utlu, bacalah. Awal-awal surah diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Kenapa surah yang pertama diturunkan dibacanya Iqra? Bacalah. Baca ni Iqra. Saya pegang. Minta maaf tadi, saya tak suka pakai macam itu. Saya pegang macam ni. Baik.
Okey, saya lebih suka yang ni, tetapi abang tadi komplain tak dengar. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Apa tadi? Lupa tuan. Baik, Iqra. Iqra maknanya bacalah. Jibril datang, dia peluk Rasulullah, dia suruh Rasulullah baca. Ma anna biqari, aku bukan seorang yang boleh membaca. Yang ayat Al-Ankabut 45, utlumah, bacalah kamu. Dua-duanya bacalah, tapi perkataan yang pertama ialah iqra, perkataan yang kedua ialah utlu. Hebat Quran tuan-tuan yang Nabi wariskan pada kita. Apa makna iqra? Baca. Bacalah, baca. Tuan-tuan baca no subhanallah al-azim wa bihamdi Allahul ladzi, nampak tu. Baca tu, khalaqas samawati wal ard. Baca iqra makna dia apa? Baca. Kenapa baca itu baca sahaja? Sebab ketika Jibril jumpa Rasulullah, Nabi Muhammad bukannya tahu baca. Maka bacalah apa yang kamu tahu, wahai Muhammad. Dia kata, aku bukan seorang yang boleh membaca. Iqra maknanya baca sahaja. Baca sahaja. Masya Allah tuan-tuan. Utlu, membaca, memahami, mengambil pengajaran dan mengamalkan apa yang kau baca. Itu dipanggil utlu. Kalaulah Nabi Muhammad dikatakan pada dia utlu, Muhammad bacalah, utlu. Oh, Nabi nak baca apa? Sebab makna dia mendalam. Bacalah, fahamlah, amalkanlah, faham betul-betul. Nama dia utlu. Sebab tu Jibril turun, dia tak kata utlu, dia kata apa? Iqra. Bacalah. Sekadar membaca. Saya suka main bola. Hari-hari saya main bola. Iqra, bacalah. Masa dekat-dekat sini sekolah tu, tak perlu kelang. Ya, saya suka main bola. Hari-hari saya main bola. Apa tu? Baca. Utlu tak. Main itu apa? Bola itu apa? Saiz bola itu apa? Padang bola itu apa? Berapa saiz padang bola? Itu nama dia apa? Utlu. Dia kena kaji. Kalau sekadar membaca, saya suka membaca, saya suka main bola. Hari-hari saya main bola. Hari-hari itu hari Isnin sampai Jumaat atau hari Isnin sampai hari Ahad. Itu nama dia utlu. Dia kaji. Baik. Allah kata iqra awal-awal. Baca, hai Muhammad, iqra, baca. Utlu surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang bisnesnya takkan rugi, lantabur, ialah orang yang yatlunal kitab, orang yang membaca Al-Quran, mengkaji. Yatlu, dia tak sebut orang yang membaca dengan perkataan yaqra'ul Quran, tak, tuan-tuan. Dia sebut yatlunal kitab, orang yang membaca. Nama dia apa? Utlu. Okey. Contoh utlu tu apa, Ustaz? Contoh utlu tu apa, Ustaz? Membaca, mengkaji, memahami, mengamalkan. Oh, simple, Ustaz. Kita buat kajian. Okey, buat kajian tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah itu menciptakan langit. As-samawat. Samawat bukan langit. Samawat plural. Langit. Kalau lelangit di sini, mulut lelangit. As-samawat, langit. Berapa langit? Oh, dia kata, Ustaz, 7 langit. Kamu tahu 7? Mungkin lebih. Sebab tu ulama tafsir dia kata apa? Allahul ladzi khalaqas samawat. Allah lah yang menciptakan semua langit. Berapa jumlah dia? Hanya Allah yang tahu. Maka mereka memberikan tafsiran dia apa? Semua langit. Wal ard, satu bumi. Dan dialah yang menciptakan semua langit dan bumi yang satu. Simple. Bumi yang satu. Hari ini kita baca NASA menemui sebuah planet yang menyerupai bumi, yang boleh didiami oleh manusia. Di mana nak letak ayat tu? Boleh faham maksud saya? Boleh faham tak?
Bila masa yang Allah kata bumi macam kita ni banyak? Boleh faham? Bumi satu, hak macam kita ni satu je. Tu. Wal ard. Dia tak guna perkataan plural, dia guna perkataan singular. Tapi hari ni orang cakap apa? Kita boleh pindah ke planet Mareh, di sana ada air. Bila ada air, boleh hidup. Di mana nak letak ayat Quran? Walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aish. Dan sesungguhnya kami jadikan kamu menetap di bumi. Walaqad makkannakum fil ard. Dan sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di bumi. Waja'alna lakum fiha ma'aish. Dan kami jadikan di bumi ini ada kehidupan. Simple bahasa Quran. Tiba-tiba kita start ke Betobang, pergi planet Mareh nak cari air. Kejadah apa? Faham tak mana utlu? Membazir duit beratus juta pergi planet Mareh. Nak tengok ada air. Kalau ada air di planet Mareh, bila nak pindah? Ada kilang bata di sana? Ada TMB di sana? JKR di sana? Ada pokok durian Musang King di sana? Beras di sana? Tak ada. Yang ada di mana? Bumi. Carilah di bumi. Kau takkan habis apa yang ada di bumi. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sangat kamu yang bersyukur. Duk nampak apa kata mereka betul semua. Apa kata mereka dah ada kehidupan di planet Mareh. Aku pun malas duk ampang ni jam. Cadang pindah sana. Silakan. Simple. Minha, daripada tanah. Minha khalaqnakum, daripada tanah awak dijadikan. Wa fiha nu'idukum, dalam tanah awak akan dimasukkan. Wa minha nukhrijukum, daripada tanah kamu akan dikeluarkan. Ulang balik. Minha, dari tanah kamu dijadikan. Dalam tanah kamu akan dimasukkan. Daripada tanah kamu dikeluarkan. Surah Toha 55. Allah kata, kamu ni dari tanah, nanti mati, masuk dalam tanah. Tiba-tiba kita cakap, kita boleh pindah ke bulan, di sana ada pangsa puri untuk kita. Tuan-tuan mati di bulan, relevan tak dengan Quran? Quran kata, engkau mati di bumi, tiba-tiba tuan-tuan mati di bulan. Mana suami Kak Som? Dia ke bulan. Ada? Meninggal di sana. Tetap awak balik ke bumi, tak adalah, semayang semua sana lah. Siapa imam? Jangan diperbodohkan oleh satu pahaman yang menjadikan kita lari daripada Quran. Nabi Muhammad meninggalkan kita Al-Quran untuk kita ikut. Tetapi musuh-musuh Islam menjadikan kita ini tinggalkan Quran. Dan percaya apa yang mereka cakap. Utlu. Bacalah. Tuan-tuan, baca Quran. Kita tengok ayat tu. Baca ayat Quran. Rupanya dalam Quran Allah Ta'ala sebut laut. Allah Ta'ala sebut laut. Dan Allah Ta'ala sebut darat. Berapa kali? 32 kali laut. Darat 12 kali. Jumlah 45 kali disebut laut, disebut darat. Dikira dengan nisbah 72% adalah disebut air laut. 28% adalah disebut darat. Ini jumlah. Maka dilihat kepada jumlah bumi, berapa laut? 72% bumi adalah air laut. 28% adalah darat. Nisbah ini Ustaz akan berubah tak? Tak. Nisbah ini takkan berubah. Kenapa Ustaz? Sebab Al-Quran takkan berubah. Jumlah ni akan berubah tak Ustaz? Tak. Sebab Al-Quran takkan berubah. Itulah yang Jibril bacakan pada Rasulullah 1400 tahun yang lepas. Itulah yang akan dibaca sampai kiamat. Takkan berubah. Takkan. Mustahil berubah. Takkan berubah. La tabdila li sunnatillah. Takkan berubah. La tabdila li khalqillah. Takkan berubah. Allah gunakan perkataan lan. Lan tu apa? Sama sekali. Never and never forever. Never. Lan bahasa dia. Takkan berlaku perubahan.
Walan tarda, tidak akan reda Yahudi pada kamu. Lan nafi abada, selama-lama tak akan berlaku orang Yahudi suka pada kita, orang Nasrani suka pada kita. Allah gunakan perkataan apa? Lan, sehinggalah kamu ikut mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan sekali-kali cakap, ustaz dia dah berubah sekarang, ustaz dia dah baik je kita, ustaz. Rentilah kat Zoom. Dia hanya reda pada kita bila kita ikut mereka. Allah gunakan perkataan lan. Di dalam Al-Quran ada perkataan la, don't, jangan, la taqrabuz zina, jangan. Ada perkataan lam, alam tarakai, lam juga. Ada perkataan yang Allah Ta'ala guna perkataan lan. Lan ni maknanya tuan-tuan takkan jadi. Takkan jadi. Lan, takkan jadi. Mustahil. Para saintis di Amerika telah berusaha untuk memindahkan rahim perempuan kepada rahim lelaki untuk membolehkan laki-laki juga mengandung. Ini adalah kejayaan terbesar saintis apabila menjadikan laki-laki boleh mengandung. Dan kebetulan laki-laki itu ialah Abdul Rahim. Rentilah tuan. Walaupun kau nama Abdul Rahim, kau takkan boleh beranak. Sebab apa? Lan. Dia takkan ada evolusi. Dia dulu laki-laki tau, masa dia lahir dia laki-laki, kemudian dia membesar, dia makin lembut, jadi abang lain, jadi abang lain pula, jadi macam mana? Sekarang dia jadi lembut, dia jadi perempuan pula, sebab dia melakukan proses evolusi kan. Lelaki sampai mati lelaki, perempuan sampai mati perempuan, takkannya berubah. Dulu dia laki Roslan, sekarang ada perempuan Ros. La ilaha illallah, pening kepala kita tuan-tuan. Baik, ada orang tanya saya, Ustaz cakap apa-apa benda pun rujuk pada Quran, rujuk kepada Rasulullah kan? Ya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Apa masalah engkau, kata Allah, rujuk pada Allah, rujuk pada Quran, rujuk pada Rasul, rujuk pada hadis. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu apa masalah yang membelenggu kamu, yang terbit kamu, yang kacau kamu, rujuklah fi syai', pada tiap-tiap sesuatu. Masya Allah, pada tiap-tiap sesuatu rujuklah pada Allah dan Rasul. Faruddu, baliklah, faruddu ilallah war Rasul. Okey, soalan saya Ustaz, sekarang ni kita menghadapi masalah hakisan pantai. Kenapa? Pantai tu dah dimakan dek laut, ombak makan setiap hari, jadi dah terhakis. Jadi daratan kita ni, kampung tu dah tinggal separuh Ustaz. Jadi kalau Ustaz kata Al-Quran boleh menyelesaikan masalah ni, macam mana Ustaz? Ada ayat dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan rosakkan bumi selepas Allah buat bumi itu sangat cantik. Islahiha, memang terbaik. Jangan rosakkan bumi. Okey, macam ni bang. Abang pergi tepi pantai. Abang duduk tepi pantai. Tengok pula plan besar tu. Apa benda ni? Cakap tak ada bunyi. Oh, ini plan besar. Engineer yang bercakap. Insinyur yang bercakap. Arkitek yang bercakap. Technician yang bercakap. Kita panjangkan pantai ni, kita tambak 10 km sana, 10 km sini. Jarak daripada pantai sekarang kita besarkan dia dalam 10 km juga. Jadi kita akan dapat membina bangunan kondominium. Mungkin kita boleh bina kapal terbang punya airport. Mungkin kita boleh buat landscape untuk rekreasi semualah. Jadi kita tambak laut ini. Macam mana nak tambak laut? Kita ada bukit yang banyak. Kita robohkan bukit tu, kita tambak lah. So kita boleh gunakan laut tadi sebagai tempat. Tak adalah pantai saja. Berapa kos dia tak banyak, sekian-sekian juta saja. Okey, setuju. Tok. Akhirnya robohkan bukit, tambak laut. Robohkan bukit, tambak laut.
Adakah bukit, adakah laut tadi berkurang? Adakah laut berkurang? Tak. Sebab apa tak berkurang? Sebab 72% tetap air laut Allah sebut dalam Quran. Jadi air laut yang awak dah tambak tadi, dia pergi ke mana? Dia pergi kacau tempat daratan yang rendah. Itulah yang terhakis sekarang ini. Dia kacau tempat itu sebab awak dah ambil tempat dia. Darat akan tetap 28 digantikan dengan 10 km yang awak tambak tadi. Laut akan ambil 10 km yang awak tambak dia tadi, dia ambil pada tanah orang lain pula. Nak selesaikan masalah hakisan, stop tambakkan laut, tutup masalah. Quran cantik tuan-tuan. Perbuatan itu dipanggil apa? Utlu. Kaji, teliti, kaji, teliti, kaji, teliti. Itu nama dia utlu. Kemudian Iqra, bacalah. Nabi Muhammad dipeluk oleh Jibril, Iqra, bacalah Muhammad. Dia tak sebut utlu. Nak cerita utlu, nak cerita air berapa kali, laut berapa kali, Nabi tak tahu masa itu. Sebab tu digunakan perkataan Iqra, bacalah. Bila baca, dipeluk, Nabi turun balik ke Mekah di rumah dia. Nabi kata apa pada isteri Nabi? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutkanlah aku semua, tolonglah selimutkan aku, tolonglah selimutkan aku. Allah. Nabi balik dalam keadaan menggigil. Sejuk Nabi ni. Tak sejuk, tak takut apa tuan-tuan. Oh, kita kalau dipeluk oleh mak pon pun kita takut. Kita berjalan pergi Phuket, Krabi apa semua, tarik tangan kita belah balik, pucat lesi. Kenapa bang? Orang jantan peluk abang. Kalau kita ini jumpa hantu pun lari. Balik rumah ketok. Kenapa bang? Saya pergi mancing tadi, abang pergi mancing, ada hantu. Oh, Nabi Muhammad bukan jumpa hantu yang sangat besar. Apa benda ni turun daripada langit mai duduk depan dia? Balik-balik, zammiluni, selimutkanlah aku. Isteri Nabi Kaksum, nama dia Khadijah radhiyallahu anha, Sadatina Khadijah. Dia peluk, dia selimutkan suami dia. Tenang Rasulullah. Kalaulah Kaksum jadi Siti Khadijah macam gatal, rumah ada elok-elok, tidur lah gua padat muka, pergilah tidur lagi. Dah balik hantu lah apa lah, menyusahkan orang saja. Rumah dah ada elok-elok, aircon semua ada, pergi balik ke gua lagi dia tuan-tuan. Aku duduk di gua lagi tenang duduk rumah tadi. Siti Khadijah isteri Nabi, dia kata apa? Zammiluni, selimutkanlah aku. Diselimut, ditenangkan dia. Besoknya abang semalam dia, Allahu Akbar, apa benda pun abang tak tahulah, mai peluk abang ni, mai jadi ke aku ni macam-macam benda ni, aku takutlah apa benda ni. Apa kata Siti Khadijah radhiyallahu anha bila dia buat macam itu? Siti Khadijah kata apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada apa-apa wahai suamiku, janganlah takut, tak ada apa-apa wahai suamiku. Dia menenangkan suami dia dengan kata-kata, Allah akan pelihara awak wahai suamiku, Allah Ta'ala akan menjaga awak wahai suamiku. Kerana apa? Nampak? Kerana engkau wahai suamiku, engkau adalah orang yang sangat membaikkan kepada orang lain. Engkau adalah orang yang selalu bersedekah pada orang lain. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang bercakap benar. Engkau adalah orang yang memuliakan tetamu wahai suamiku. Allah pasti akan menjaga engkau. Jangan takut. Lepas ni kita jumpa dengan pak menakan saya, pak saudara saya Waraqah bin Naufal. Kita tanya kepada Pak Long, Pak Long, siapa dia yang datang pada suami saya kemarin? Tuan-tuan, yang ni yang saya nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Tapi saya kono jauh, utlu lah, Iqra lah, hakisan pantai lah.
Jauh cerita kan. Padahal nak cerita apa yang Nabi buat sebelum Nabi menjadi Nabi. Nabi bukan baik selepas jadi Nabi. Tak. Kita ni jadi baik lepas jadi ustaz. Sebelum ustaz, setat tau. Jadi ustaz konon. Sekolah rendah, pergi sekolah pakai seluar pendek. Nabi Muhammad ada pakai seluar pendek? Ustaz konon. Lepas jadi ustaz, baru kau pakai kepiak, pakai songkok, pakai sorban. Waktu kau 5 tahun, hingus meleleh. Jilat balik hingus tu. Nabi Muhammad ni Allah pelihara dia bila? Sejak daripada nun kecil. Sebab tu kita jangan belagak dengan orang. Kita ni jadi baik datang masjid lepas pencen. Sebelum pencen. Itu pun sebab ada jawatan kuasa, lantik jawatan, tak lebuh. Bukan orang masjid sinilah, di Afrika. Tiba-tiba kita nak ngutuk orang yang tak datang. Kita nak komplain orang yang tak jadi ahli jemaah. Kita nak boykot orang yang tak datang surah. Bro, apa barang bro? Kita baru berubah kat semua. Pakai tudung labu, tudung kekek. Ni kekek bawah, tudung kekek. Tahun 90, kahwin. Tudung pun tak pakai. Pergi kerja, kain terbelah sampai ke paha. Sekejap dosa, sekejap pahala, sekejap dosa, sekejap haram semua ada. Sekarang je pakai stokin sampai ke paha. Lengan sampai ke ketiak ke stokin lengan ni. Baru baik, tiba-tiba nak, yalah, bila nak tutup auratnya? Sabar Kak Som, sabar. Kita ni rahmah kan, kita sambut maulud kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tenang-tenang, relax. Sebab yang datang dengar ceramah saya bukan orang Islam sahaja, ada juga orang bukan Islam. Saya masih ingat dulu saya ceramah di satu masjid. Dulu kan saya mengajar di KL, di Selangor, Ulu Kelang, Kemenstah, Ar-Ridwan, AU4, AU5. Ni kawasan saya mengajar ni tuan-tuan, 90-an, awal 2000. Buka kitab lagi. Tapi dah makin sibuk, tak sempat nak kuliah. Tambah sekarang jadi pelakon, Allah lagi tak sempat entah. Yang mana faham, tak faham sudah entah ni. Ada satu perempuan Cina, dia datang dengar ceramah saya, dia duduk bertenggek atas tangga. Duduk nak dengar ceramah. Datang makcik-makcik yang pakai telekung, jalan gedek-gedek. Apa datang masjid tak tutup? Ya Allah. Lain kali datang masjid tutuplah aurat. Makcik, dia tak Islam makcik. Habis ceramah, dia jumpa saya. Sampai ke Johor, nyonya ni ikut saya. Sampai ke Johor. Saya semayang kuliah subuh di Johor, saya tengok dia ada. La ilaha illallah. Anti datang sini, Ti. Saya minat sama kamu, sama awak, kata dia. Dengan suami dia. Dia belanja saya makan nasi lemak di warung. Saya tanya dia, apa pengalaman? Oh, selalu kena marah. Sebab tak pakai tudung. Macam mana mau pakai tudung? Kita bukan Islam. Tapi saya mau dengar ceramah kamu, saya datang juga. Kata dia. Dia marah saya tak pakai tudung, saya pakai baju kurung. Dia marah, kata dia. Kadang-kadang tak semayang. Yelah, saya mau semayang apa? Saya bukan Islam, kata dia. Sampai ada yang cakap, kenapa tak semayang? Nak kata haid, dah tua. Garangnya makcik ni. Satu hari saya ceramah di Batu Kurau, anak dia telefon. Ustaz, mak saya sakit, sekarang ada ke hospital. Ya, Allahu Akbar, nanti saya doakan dia, saya musafir, saya doa. Ustaz, mak saya mau masuk Islam. Dalam hospital. Macam mana mau masuk Islam? Saya kata ada nurse di situ, ada doktor Islam di situ, ada orang Islam, tak kira lah siapa pun panggil lah, aja dia ngucap. Saksikan, kalau boleh record apa yang dia cakap. Akhirnya, Ustaz, mak saya sudah Islam, Alhamdulillah. Mak saya sudah mengucap, Alhamdulillah. Sekarang mak saya mau Ustaz bubuh taruh nama apa dia, Muslim punya nama. Cakap dekat dia, saya letak nama dia Siti Khadijah, sempena nama isteri Rasulullah, Siti Khadijah. Baik. 5 minit, Ustaz, mak saya baru meninggal.
Tuan-tuan nak kata apa? Ni makcik hak tegur ni. Bila nak tudurnya bila? Makcik ni mati macam mana tuan-tuan? Sebab itu jadilah seorang yang rahmah macam Rasulullah. Doa, 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 doa. Rasulullah yang dah mati dalam keadaan baik, mesti mati dalam keadaan baik pun, Nabi tidak menjadikan seseorang ni tak. Apatah lagi kita, neraka pun belum, syurga pun belum. Kenapa kita nak labelkan orang? Bukankah kita ini hanya sebagai pendakwah, sebagai orang yang membuka jalan, bukan sebagai seorang penghukum? Apa kata Siti Khadijah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Khadijah, Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Sesungguhnya wahai suamiku, Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali dia menyantuni tetamu. Rasulullah adalah orang yang menyantuni tetamu, memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, jom muliakan tetamu. Dan alhamdulillah kita orang Islam, kita orang Melayu, kita ni penuh dengan adab sopan dan santun. Memang kita memuliakan tetamu. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, bila tetamu datang, nak apa? Nak apa katanya dia? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa? Tetamu belum masuk, bila nak balik? Astagfirullahalazim. Tetamu dah 2 jam sampai tuan-tuan, 2 jam berbual. Tetamu pun balik. Ya Allah Din, tak ada minum air apa pun Din. Ya Allah, nak balik tak sempat minum kata dia. Habis tu dah kau tak jamu, macam mana aku nak minum? Takkan aku nak pergi ke dapur, ambil cerek, ambil teh, bancuh dekat mesin cowai kau tu. Kowe buat. Jom tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang apa? Rasulullah adalah seorang yang menyambung silaturahim. Kalau betul lah tuan-tuan kita ni ikut Nabi, sayang pada Nabi, kita ni adalah orang yang menyanjung Nabi, berapa ramai kita dalam masjid ni yang putus silaturahim? Saya seronok tengok tuan-tuan lepas sembahyang bersalam. Tadi lepas sembahyang tuan-tuan berzikir, alhamdulillah, saya suka. Lepas saja berzikir, salam sallallahu. Setengah tempat tuan-tuan tak ada zikir-zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada salam, zikir tak ada. Nabi tak pernah buat. Lah. Betul? Salam Nabi tak nak buat apa. Salam apa? Dia pergi ke depan tu, cakutiau. Ada Nabi makan cakutiau. Bersalam kau kata Nabi tak buat makan cakutiau. Janganlah cakap macam itu. Bukankah Nabi sebut, Khadijah sebut, Nabi adalah orang yang menyambung silaturahim. Kenapa kita nak putus? Inilah tujuan kita buat ceramah, jemaah ramai-ramai. Masuk waktu pukul berapa tuan? 8? Sekarang dah masuk dah? Betul no? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Da'wat at-tamah was-salat al-qa'imah ati Muhammad wasilatan wal-fadilah wasyarafah wa darajat. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi pun adalah seseorang yang menyambungkan hubungan silaturahim. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza hubungan silaturahmi dengan silaturahim? Hendaklah kita menyambungkan silaturahim, hendaklah kita mengeratkan silaturahmi. Entahlah tuan-tuan, rahmi ni kok bahasa orang seberang, negara seberang, silaturahmi. Maka bila sebut tentang silaturahim, boleh kita faham dengan dua. Yang pertama, orang yang mempunyai hubungan rahim dengan kita. Abang, adik, kakak, anak, mak kita, bapak kita. Ini rahim kita. Orang yang pernah berkongsi rahim. Diluaskan lagi, orang yang pernah berkongsi daripada satu rahim yang sama. Siapa dia? Semua kita ni tuan-tuan. Bukankah kita berasal daripada Hawa? Berkongsi itu, jaga silaturahim. Bukankah kita berasal dari Nabi Adam dan isterinya Hawa? Ya, kita pernah bersitu duduk. Islam ke tak Islam ke, kita pernah berkongsi satu opah, satu nenek, satu jaddah, nama dia Hawa. Laki-laki nama dia Jad. Kalau opah, jaddah. Mai kita pula bu haram pula. Oh, sudah tuan-tuan. Sebab tu ada setengah orang dia tak panggil Tok Wan. Setengah dia tak panggil, jangan panggil Atok, jangan panggil Tok Wan, panggil Jad. Wah, dia dapat cucu. Ala cucu Jad. Jad tu apa Tuan Haji? Atok. Mai opah dia pula. Ala cucu Jaddah. Ya Allah, kata dia tak. Pulanglah tuan-tuan, daripada Jadah tu kita telah mendarat di lapangan terbang King Abdul Aziz, Jeddah. Itulah asal dia, Jeddah. Mai kepada Jeddah. Tuan-tuan, dua, kita pernah berkongsi silaturahim dengan opah kita yang paling awal, nama dia Hawa. Kalaulah kita berasal daripada beruk, maknanya kita pernah berkongsi rahim beruk. Tuan-tuan setuju? Tuan-tuan tak nak sambung hubungan silaturahim dengan beruk? Bela seorang beruk, seorang seekor. Kenapa? Dia rahim kita. Bukankah kita asal daripada beruk? Bela. Pizu negara. Jadi anak angkat seorang. Kenapa ambil beruk ni pakcik? Keturunan saya. Oh sudah tuan-tuan. Kamu ambil apa leman? Saya ambil orang hutan. Kita mengaku kita daripada beruk, sedangkan Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Allah kata kita sebaik-baik insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pi mengaku pula, pi cakap, dengar cakap orang putih, kita berasal daripada Homo sapien. Habis tuan-tuan. Tutup buku. Tak payah buat mauluk lah tuan-tuan. Insan yang teragung Nabi Muhammad. Apa?
Dia berasal daripada Bro, suku primat. Habis tuan-tuan, orang membusukkan Nabi kita dan membusukkan diri kita. Silibus ni kena padam daripada sejarah. Silibus ni kena padam di pusat pengajian. Tutup. Tidak ada manusia semua daripada Adam dan Hawa. Tutup buku. Khalaqahu min turab, dijadikan Adam daripada tanah. Simple tuan. Saya cakap awal-awal tadi tuan-tuan. Mereka nak memesongkan kita daripada fakta. La raiba fihi. Al-Quran itu fakta. Mereka ubah tuan. Ubah. Allah kata benda yang haram tu apa? Al-maitah wad-dam walahmal khinzir. Najis, kotor. Kotor. Darah, bangkai, daging babi, najis, kotor. Nanti di akhir zaman Nabi Isa datang membunuh babi. Hari ini dimuliakan babi. Sekumpulan saintis di Amerika telah berjaya memindahkan jantung babi kepada seorang pesakit jantung laki-laki yang mengidap jantung. Pemindahan selama 8 jam itu telah berjaya dan pesakit tersebut dalam keadaan stabil sekarang. Inilah kejayaan pertama memindahkan jantung babi kepada manusia. Memberi harapan kepada manusia yang mengidap penyakit jantung akan mendapat sinar yang baru dalam kehidupan mereka dengan jantung babi. Ni, dalam masjid ni 30% sakit jantung. Senyumlah. Jantung babi. Dia nak ubah. Allah kata babi itu najis. Tidak ada ubat pada najis. Tidak ada manfaat pun untuk awak. Tapi mereka ubah. Lepas ni makcik-makcik seronok lah. Alhamdulillah lah. Tu ni mak pun nak bela babi lah. Oh, sudah tuan. Jangan cakap apa-apa dengan babi. Dalam badan makcik ni ada dia tahu. Ah, sudah tuan-tuan. Inilah dia bentuk pemesongan. Okey Ustaz, kalau babi tak ada manfaat, kenapa Allah jadikan dia? Kalau babi tak boleh dimakan, kenapa Allah jadikan dia? Ulang balik. Kalau Allah jadikan babi, kenapa tak boleh makan? Kalau tak boleh makan, kenapa Allah jadikan? Bang, Allah juga jadikan batu. Pergilah makan. Batu ada, pasir ada, belasah lah bang. Makan apa yuk? Sup batu. Pop, 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 pop. Allah juga jadikan batu. Apa sebab kau tak makan? Gunanya batu buat jalan. Gunanya batu buat rumah. Habis tu babi. Gunanya babi untuk apa? Iktibar. Jangan jadi macam babi. Beranak banyak, bela tak pandai. Jangan jadi macam babi. Ada isteri tapi tak jealous, tak ada cemburu. Dipanggilnya babi-babi jantannya lain. Oi kawan-kawan, marilah. Ni, buat kunduri tahlil. Ramai-ramai rogol isteri dia. Ini bukannya perangai manusia yang patut dicontohi daripada babi. Ambil iktibar. Bukannya setiap benda yang Allah jadikan mesti makan. La ilaha illallah. Jom tuan-tuan, sempena dengan Maulid Nabi ni, kita berkasih sayang. Saya bila sampai ke surau tuan-tuan, saya tengok tau, surau ni masjid ke surau. Bapa punya besarnya. Dari jauh nampak ada bumbung dia. Ya Allah, subhanallah, masya Allah. Ini bukan surau ni. Ini masjid. Tengok-tengok surau diri. Jumaat. Alhamdulillah. Masuk pula. Allah bapak tuan-tuan. Ekon pula. Saya ingat batang balak kejadah apa pula ni tuan-tuan. Rupanya ekon. Allah, saya orang kampung. Kampung Manjui tuan-tuan. Di Manjui tak ada macam ni tuan-tuan. Oh, kami semua dinding, semua ekon ni. Saya masuk tandas tadi. Bapak, subhanallah, bersih gila tuan-tuan. Gila pun tak ada bersih macam itu tuan. Apa ya bapak? Bapak ustaz saya orang Perak. Orang Perak kalau tengok benda hebat, bapak. Lah tu orang Perak. Jarang orang Perak bila tengok benda hebat, mak jarang tuan. Bapak semua tuan ni. Hebat. Tengok kapet pun saya tahu. Tengok ni Tuan Haji kita pun saya tahu. Cara dia cakap pun saya tahu dah.
Diminta kepada semua yang bawa kenderaan jangan berlapis-lapis parking dia. Tu tegang. Sila jangan main handphone semua. Subhanallah tuan-tuan. Saya tengok dia pun saya tahu. Maknanya orang di sini sepakat. Orang di sini berkasih sayang. Buatlah program apa pun di sini, insya-Allah sambutan bagus. Tak ada kira bendera, tak ada kira parti, tak ada kira apa, kita adalah bersaudara. Alhamdulillah. Setengah saya tempat tuan-tuan, saya masuk tandas, saya keluar tandas, Allah. Salam dengan saya tepi tempat wuduk tu. Ustaz baru sampai ke? Inilah masjid kita orang Ustaz. Ustaz tengoklah tandas aku. Tahu lah. Awal-awal dia ngutuk dah masjid dia. Padahal tu masjid dia. Tahulah Ustaz, pening kepala kami Ustaz. Pintu pun tak ada tukar Ustaz. Sekali Ustaz masuk sekarang ceramah kat, tiba sikit Ustaz. Sudah. Ada pula tuan penasihat 25% ni. Balon sikit Ustaz, pintu tandas pun tak ada. Kalau aku saya ni tuan-tuan, kalau saya bukan Ustaz, setibai dah. Kalau abang tengok pintu tandas tu berlubang, tak ada selak, abang belilah bang. Kenapa abang tak wakaf, tak sedekah? Kenapa nak nunggu semua? Saya ceramah tuan-tuan, bila saya duduk ceramah, duduk atas kerusi ni, bila saya duduk, saya tu menyandar nak terlentang ke belakang dah. Nasib baik saya dapat selamat. Kalau tidak malu tuan-tuan. Payahkan penceramah terlentang. Tadi ada orang telefon saya, dia tanya bab apa lah sebelum dia end call tu. Dia kata apa? Datuk, apa rasa jadi orang terkenal? Seronok kan Datuk? Tok. Tak seronok eh. Tuan-tuan tahu tak kenapa tak seronok? Pasal orang kenal. Saya nak buang air kecil dekat R&R. Dah tak tahan, hujung-hujung dah minta ni. Jam pula tu. Berlari masuk dalam tandas, tengok-tengok dalam mangkuk tandas tu udah berenang benda tu. Tak tahan punya paksa, balon jugalah. Masalahnya apa? Bila saya flush, benda tu tak nak tenggelam. Dia pusing. Ni parah ni. Agak-agak tuan-tuan lah, saya nak keluar ke tak keluar tuan? Buatnya ada 2 orang tunggu kat luar. Saya keluar bodoh Ustaz Kazim. Dia masuk. Nama ya Ustaz, flash pun tak pandai. Tuan-tuan faham maksud saya? Lebih baik saya orang tak kenal, selama rok saya keluar tuan. Relax lah. Sampai saya kena cakap, yang dalam tu bukan saya punya tau. Saya pun tak tahu siapa punya. Oi, tuan-tuan, jom kekalkan silaturahim ni tuan-tuan. Saya nengok cara tuan-tuan duduk ni pun saya tahu dah. Berkasih sayang. Macam ni lah sifat Rasulullah. Bila Ustaz? Sebelum turun wahyu, Nabi dah berkasih sayang. Sebelum jadi Nabi pun, Nabi dah berkasih sayang. Nabi hidup dalam keadaan cinta, mencintai, hormat, menghormati, ziarah, menziarah. Sebab tu Khadijah kata, wahai suamiku, yang datang peluk semalam tu siapa dia pun saya tak kisahlah. Saya tak kisah langsung. Pasal apa? Sebab suamiku, engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, Allah pasti jaga engkau. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak Allah Ta'ala jaga kita, jangan putus silaturahim. Tadi saya cakap dah, lepas salam, lepas zikir, sallallahu. Tak kira siapa, tuan. Tolonglah tuan. Kita hari ini mengajak orang memutus silaturahim. Sebab apa? Dia yang ajak saya Ustaz putus silaturahim. Dia yang ajak saya Ustaz putus silaturahim. Saya ikut dia lah. Tapi Nabi Muhammad, dia kata jangan putus silaturahim. Kenapa kau ikut dia? Orang ini dipanggil orang yang salah memilih khalil. Ada tak perkataan ini dalam Al-Quran? Cerita tentang manusia yang menyesal. Ya laitani, ya Allah, silaplah aku. Aku pi ambil dia sebagai kawan aku. Aku tinggalkan Rasulullah. Silap betul lah. Ada tuan-tuan cari dalam Quran. Masuk dalam neraka tu dia menyesal tuan-tuan. Kenapa?
Dia kata waktu saya hidup dalam dunia salah ikut-ikutan, saya salah ikut kawan, saya salah cari kawan. Nabi kata A, kawan kata B, saya kata B. Nabi kata C, orang lain kata D, saya ikut D. Nabi ni saya tak ikut. Sampai Nabi mengadu pada Allah, dia ni tak ikut saya. Tuan-tuan, jom mulai hari ni, kalau kita dengar satu-satu, orang ajak kita satu-satu, orang kempen kita satu-satu, kita bandingkan dengan Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata jangan, aku ikut Nabi. Nabi kata apa? Ikut, aku ikut Nabi. Apapun aku ikut Nabi, supaya kita tidak dihumban dalam neraka sebab memilih kawan ketika hidup di dunia dengan kawan yang salah. Yang kedua, apa sebab Nabi ni dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana baginda adalah orang yang bercakap benar, sidq, tak bohong-bohong. Saya ni penceramah, benda yang paling saya takut ialah bercakap bohong. Kadang-kadang nak bagi orang ketawa, mereka cerita supaya orang ketawa. Kadang-kadang nak bagi orang percaya, saya pun cerita bagi orang percaya, berbohong. Saya cakap bohong takut. Benda A, saya tambah sampai C. Bendanya cuma 7, saya cukupkan jadi 10. Nak bagi sedap dalam ceramah. Saya bukan seorang pendakwah. Saya bukan orang yang bercakap benar. Saya adalah pendusta. Qulil haq walau kana murran. Bercakaplah benar walaupun pahit. Jangan takut untuk bercakap benar. Nanti kalau kamu bercakap benar, kami tak bagi ceramah dah, tak apa. Pauzalah. Kalau kamu tegur, kami tak panggil kamu dah, tak apa. Kita hidup bukannya makan dengan sebab ceramah. Saya kadang-kadang duk baca juga, kadang-kadang lah duk baca netizen ni. Dia kata ustaz-ustaz ni bayar cukai ke? Ustaz-ustaz ni kena income tax ke? Lah. Tadi pagi saya ceramah dekat KPJ, ibu pejabat KPJ. Sebelah dia lembaga hasil. Saya ingat itu KPJ, silap pergi masuk. Apa hal banyak lembaga hasil pula ni? Silap bangunan, tuan-tuan. Pegawai lembaga hasil tu tanya, ustaz nak jumpa siapa? Sahaja melawat je. Sudah tuan-tuan ni. Mana dia satu KPJ pula, rupa bangunan sebelah warna kuning. Tuan-tuan, tersilap masuk satu bangunan yang paling menakutkan. Tuan-tuan. Saya pun membayar cukai. Saya tidak pernah culas membayar cukai. Dan saya berbangga. Sebab apa? Sebab saya rakyat Malaysia yang merancangkan ekonomi negara dengan membayar cukai. Dan saya tak pernah culas. Bayarlah, dah suruh bayar. Bayar, tuan-tuan. Bayar saja. Tak payah kelang kabut. Saya cakap pada tuan-tuan, kadang-kadang bila kita berceramah ni, kita nak bagi sedap cakap, kita berbohong, kita tambah, maka saya tidak dikira sebagai orang yang benar. Tadi saya katakan, tegurlah, bercakaplah benar walaupun pahit. Cakap. Rezeki Allah ni luas, tuan-tuan. Nanti kalau ustaz tegur, nanti ustaz kena ini. Yang bagi rezeki itu Allah. Dan saya bukannya cari makan dengan ceramah. Tak. Macam-macam Allah Ta'ala bagi rezeki. Macam-macam bentuk, tuan-tuan. Saya pernah buat sayur, kebun. Saya pernah kerja banci. Saya pernah meniaga. Saya bawa orang pergi umrah. Saya bawa orang melancong. Macam-macam. Tak ada kerja, bawa orang pihak Nyai. Sewa kereta api pada KL, sebelah Gerabak sampai ke Hanyai. Tak pernah dibuat orang. Saya buat. Tak pernah dibuat orang. Saya bawa jemaah saya naik kapal krus 1,700 orang. Benda yang bukan-bukan saya buat, tuan-tuan. Saya pernah berceramah di Menara Kuala Lumpur. Tuan-tuan pernah sangka? Awal-awal buka dulu. 300 orang main duduk menara. Saya kata, abang, kakak-kakak, abang-abang, kalau boleh pusinglah sebelah sana pula. Nanti sengit semua tu tumbang kita, Kang. Hai, simple, tuan-tuan. Cakaplah yang hak. Takut apa? Sebab apa? Sebab kalau kita nak berjaya,
Al-Quran beritahu. Tuan-tuan di sini sebagai apa? Cikgu sekolah, polis, ustaz, asatizah. Tuan-tuan sini suri rumah. Walaupun dia suri rumah, EPF tak ada, sok-sok pun tak ada, seksa pun tak ada. Seksa tu ada. Tapi Allah tetap bagi dia berjaya. Apa rahsia dia ustaz? Qad aflahal mu'minun. Dua. Asas penting. Yang pertama sekali apa dia? Sembayangnya khusyuk. Kalau tuan-tuan sembayang khusyuk, tuan-tuan jangan takut bab rezeki. Allah akan berjayakan awak. Dua, jaga sembayang. Jaga sembayang lain, khusyuk dalam sembayang lain. Awal-awal Allah Ta'ala kata apa? Khusyuk dalam sembayang. Allah pelihara engkau. Apa takut? Sebab tu saya cakap pada KPJ tadi. Tuan-tuan kalau nak murah rezeki tuan-tuan, buat sembayang elok-elok. Sediakan surau dalam bangunan cantik-cantik, panggil orang main sembayang cantik-cantik, bagikan ruang masa untuk petugas sembayang. Banyak pejabat ada kelang yang saya pergi tuan-tuan, sembayangnya bawah tangga. Bawah tangga. Surau pun tak buat. Sembayanglah makcik tu bertelekuk, Allahu Akbar. Bangkit pelan-pelan, bangkit takut belakang ke tangga tu. Kenapa kau tak jaga solat? Tuan-tuan, nak bagi sembayang, nak bagi taman cempaka kita ni elok, apa nak buat? Solat. Mai sembayang di masjid, mai sembayang di surau. Tuan-tuan nak komplain apa? Panas, aircon. Tak cukup aircon, kipas. Tak cukup kipas, helikopter kecil tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan nak? Nak apa? Sembahyang saja dan tolong khusyuk. Ustaz, khusyuk tu apa? Khusyuk tu fokus. Macam saya ustaz, saya sembahyang memang saya langsung tak sedar ustaz. Saya bila sembahyang ustaz, saya langsung tak sedar. Kak, tak sedar tu pengsan kak. Kalau kak langsung tak sedar, macam mana kak nak tegur Tok Imam? Tok Imam terlupa baca iyyaka na'budu, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ihdinas Siratal Mustaqim. Tak sedar. Iyyaka na'budu wa iyyaka, tak ada. Lajak ihdinas sirat. Habis sembahyang, makmum tanya, Tok Imam tak baca iyyaka na'budu ke? Saya khusyuk. Astaghfirullahalazim. Khusyuk bukan tak sedar langsung. Khusyuk tu fokus. Apa dia? Jangan bawa urusan dunia ketika solat. Tumpu betul pada sembahyang pada Allah. Dunia tak tepi, dunia ke samping, dunia ke belakang. Ini waktu sembahyang, Allahu Akbar. Hai rugi. Setengah jam imam baca panjang pula, celaka betul. Astaghfirullahalazim. Sembahyang maghrib qomatnya lambat, masuknya awal, qomat lambat. Imam pula baca ayat panjang. Wa basyiril ladzina amanu allazi, tu imam ni dia ulang pada awal pula. Sudah tuan-tuan. Dia di belakang jadi apa? Ya Allah, kedai aku setengah jam tutup ni bankrupt lah aku. Dia bawa dunia, memang tak khusyuk lah tuan-tuan. Sebab tu selesaikan dulu urusan dunia. Kalau makanan dah siap, kau makan dulu. Saya di sekolah saya tuan-tuan, sekali buka puasa 300-400 orang buka puasa. Orang sekolah pondok, budak orang tua-tua ni 300-400 orang. Makanlah makcik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan. Saya tak umum. Tuan-tuan, kita makan kurma sahaja dan air. Selepas tu kita sembahyang maghrib, dan selepas maghrib kita makan nasi balik ya. Kerjasama tuan-tuan. Tuan-tuan ingat khusyuk lah. Dia makan kurma, dia tengok apa hello aku ayam kecil-kecil, sana ayam besar. Saat lagi sembahyang, dah cepat tu, lambat kan habis dia. Saya dah kau belasah lah makan, saat lagi kau kumu kau mai sembahyang maghrib, tenang dah hati. Ada setengah masjid saya pergi, dia kata kita makan kurma minum air je. Naik makan, bila turun nak makan tuan-tuan, naik sembahyang nak turun nak makan, lauk habis. Ada orang
Ada yang silok tuan. Menangis makcik tu. Dah lah kita tak makan dari pagi. Nak makan lauk hilang. La ilaha illallah, sedih tuan. Khusyuk nombor 2 apa dia? Fokus. Allahu akbar. Ikut bacaan. Ikut bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan biarkan baca di mulut pemikiran melayang. Jangan. 3, apa dia fokus? Apa dia yang kata khusyuk? Pakaian bersih, kemah, sega, khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakai cantik-cantik. Allahu akbar. Ini angkat ketiak je. Allah. Orang sebelah jadi apa? Oh. Nangkap minyak atar tak pakai. Kalau pakai pun yang RM2 yang warna hitam ni minyak masak ke minyak atar ni? Bau perit. Tak boleh kau pakai minyak wangi cantik sikit, malaikat suka ni, wangi-wangi sikit. Ada jemaah ni, kapet ni cantik ni tau. Dia rajin pergi ambil minyak atar, dia duduk sapu tempat sujud. Kalau wangi tak apa, bila kita sujud, apa? Ini beli mana busuk gila kan? Bila nak khusyuk? Tuan-tuan dapat masjid Raudah, alhamdulillah. Mailah semayang. Ni masjid Raudah ni. Surau ni apa? Kapek Raudah. Okey. Wangi, bersih elok. Setengah tempat tuan-tuan nak sujud pun tak ada tempat. Mana aku nak sujud ni? Tak cicak. Cicak. Itulah bunyi cicak. Saya kenal sekali tuan. Ni aku nak sujud tang mana ni? Cicak dia pun tak vacuum ke apa ni? Lah tuan-tuan, saya terpaksa panjangkan kepala saya ke depan. Begini nak ngelakkan tak cicak. Tu yang orang timbul tu. Oh, itu cara sujud ni. Sudah tuan-tuan. Apa buat bengong ni pula ikut pula. Kenapa Ustaz Kazim buat? Dia jumpa tak cicak. La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan nak berjaya, apa tuan-tuan buat? Tolong jaga semayang. Bang, jom bang. Kalau nak anak kita berjaya bang, semayang bang. Kak, solat kak. Kita dah solat nun anak kita. Alhamdulillah. Saya tengok tadi ada anak-anak kecil datang masjid. Alhamdulillah. Tuan-tuan bawa dia orang. Biarlah dia orang berlari dalam masjid. Biarlah dia orang berlari dalam surau. Biar. Budak. Orang tua pun berlari. Kalau tuan-tuan tak bawa dia, bila dia nak kenal masjid, bila dia nak kenal surau, biar. Setengah orang dia marah. Hai. Banyak pula orang Jepun. Hai. Sing. Janganlah dia budak. Duk hai langsung tak datang. Bila dia dah besar, kita pula tua, dia pula hai. Sudah tuan-tuan. Siapa yang ngajar hype? Hype. Biarkan supaya mereka kenal rumah Allah. Biar mereka datang sembahyang asar, biar hari Sabtu datang subuh, biar zuhur mereka datang. Dek, oi. Adik-adik, anak-anak, besok siapa nak mandi kolam? Dekat pool mana pakcik? Bukan pool, kolam. Besok adalah tarikh untuk kita bersihkan kolam. Siapa nak bersihkan? Saya. 50 orang datang. Mandi dulu. Dah mandi baru buka. Bum, keluar air. Okey, time untuk membasuh. Okey, lepas ni pakcik belanja makan. Siapa nak makan nasi biryani? Saya. Tapi bayar sendiri. Tak nak. Masuk sembahyang Zuhur, satu saf dia orang. Agak-agak tuan-tuan lah, budak-budak ni sebelum mereka balik dari sembahyang Zuhur, mereka tanya apa pada pakcik? Pakcik, ya. Bila lagi nak basuh kolah? Kita orang nak berenang, kata dia. Kalau kau orang datang tiap-tiap waktu, muka kau orang ni pakcik masukkan dalam list orang yang nak bersihkan kolah. Pakcik buat grup WhatsApp. Kamu tengok je WhatsApp pakcik. Lama-lama 50 orang ni adalah geng surau. Simple tuan-tuan. Modal dia apa? Kolah saja. Tapi orang sekarang cerdik. Di kolah air ni dia bertakung ya. Jadi takutlah nyamuk dan sebagainya ya. Jadi saya rasa kita lebih baik tutup ya. Sudah entah.
Kita buka pipe saja. Bila budak-budak nak datang? Buatlah kolah. Lagi besar, lagi bagus. Silat-silat, bapak dia pun mandi sekali. Entah. Allah, yang pentingnya mereka kenal surau, mereka datang solat, tuan. Mereka kenal tu imam. Bila mereka kenal tuan imam tengok aja, jangan naik laju basikal. Kamu naik motor laju, pak cik tak masuk kamu dalam WhatsApp group masjid geng surau. Baik, tuan. Sekarang dia kenal siapa? Dengan tu imam pun dia ajak tumbuk. Apa tengok-tengok. Kerja tu imam. Jadi nombor 2 tuan-tuan, orang yang bercakap benar. Nabi Muhammad adalah orang yang bercakap benar. Jangan takut untuk bercakap benar. Itu sifat Nabi SAW. Yang ketiganya, membantu anak-anak yatim. Berapa banyak ayat yatim dalam Quran? Wadduha wal laili iza saja, ada anak yatim. Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama. Yatim. Nabi Muhammad pun anak yatim. Soalan dia, adalah dalam sebulan peruntukan kita untuk bantu anak yatim? Kata sayang Nabi Muhammad. Kata sambut Nabi Muhammad punya maulud. Kami ustaz maulud 3 bulan ustaz. Hebat. Sampai awal berakhir cuma di awal ustaz. Kadang-kadang lajak sampai Ramadan tu dia berapa sen pak cik bagi anak yatim? Berapa sen? Surau kita ada tabung anak yatim. Pak cik ada masuk? Jom tuan-tuan. Allah Ta'ala kata jangan jadi pembohong dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu nak kenal tak pembohong dalam agama? Ya. Yang pertama pembohong dalam agama tu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala. Nampak tak tuan-tuan? Nombor 1, tak peduli anak-anak yatim. Pembohong, sarak songkok je tinggi jadi penceramah. Anak yatim tak peduli. Pirah tuan-tuan. Dia nilai di situ. Sebab tu di sekolah saya ada anak yatim tuan. Ada entah mati aksiden, ada mati umur 32, bapak muda lagi mati, ada di sekolah saya. Bela anak yatim. Makan minum semua. Pasal apa? Allah nak nilai. Saya buat tak untuk anak yatim. Ada satu hari, satu laki-laki lepas subuh, saya belum masuklah rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sini mencakap hal sikit Ustaz. Jiran saya baru mati Ustaz. Oh, innalillahi. Jadi apa masalah dia? Dia tinggalkan ada 5 anak kicik-kicik Ustaz. Oh ya ke? Habis tu, bolehkah masuk sekolah Ustaz? Paling kicik pun baru 8 bulan Ustaz, sudah besar 12 tahun Ustaz. Kicik-kicik Ustaz. Kisian Ustaz. Boleh. Boleh masuk Ustaz? Boleh. Panggil masuk. Mak dia, kalau mak dia tak datang, minta pak saudara dia daftar masuk. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Sudah tuan-tuan. Anak dia Ustaz ambil, mak dia saya ambil Ustaz. Ini nama dia apa? Family planning nama dia Ustaz. Saya tengok muka dia abang. Alangkah bagusnya kalau abang kahwin dengan mak dia nanti, abang bela anak dia yatim. Bau betul bang. Kalau ikutkan abang, tak wujud rumah anak yatim. Kalau wujud rumah anak yatim, maknanya ada orang tak bela anak yatim. Mana bapak saudara dia? Mana mak saudara dia? Mana tok wan dia? Mana atuk dia? Kenapa tak bela? Ini asal mati je, terus hantar rumah anak yatim. Mati anak menantu, hantar rumah anak yatim. Kesian dia orang Ustaz. Mak bapak mati Ustaz. Oh, itu dia. Arti makcik tak bela? Abang tak bela? Abang yang kena bela bang. Nabi Muhammad dia jaga anak yatim. Dia pelihara anak yatim, dia bantu anak yatim. Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, dia buat apa? Dia membantu untuk mendapatkan hak kepada orang yang dizolimi. Siapa yang kena zalim, Nabi ke hadapan membantu orang yang kena zalim. Dengan 5 benda ini Nabi buat. Kata Khadijah pada Rasulullah, Allah akan jaga awak wahai suamiku. Jadi tuan-tuan, jom kita buat 5 benda ni. Jangan takut. Allah jaga kita. Takut apa?
Allah Maha berkuasa. Jangan takut. Nombor satu, saya katakan tadi, Rasulullah adalah orang yang menyambung silaturrahim. Dua, Rasulullah adalah orang yang benar. Tiga, Rasulullah ialah orang yang membantu anak yatim. Yang keempat, Rasulullah memuliakan tetamu. Dan yang kelima, Rasulullah membantu orang-orang yang dianiaya mendapat haknya. Tuan-tuan, jom kita jaga 5 benda ni di taman kita. Allah rahmati taman kita, Allah rahmati penduduknya, Allah berikan keluasan rezeki dan kebaikan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Tuan-tuan, saya tutup dengan satu amalan. Tuan-tuan boleh kongsi, tuan-tuan boleh amal, mudah-mudahan Allah pelihara kita, insya-Allah. Baik. Ni nama dia. Ni nama dia gelas. Semua orang tahu tak? Aloha lagi nampak tak ni. Saya bila saya berceramah, saya takkan minum air. Tuan-tuan pernah tengok saya minum air dalam ceramah? Tak pernah kan? Okey, satu hari saya forum, moderator sebelah saya tu dia tuang air. Bila tuang air, gelas saya ni meletup. Tok pecah ni, pom. Sekali. Satu hari saya makan di sebuah kedai. Bila saya makan mi goreng, bihun goreng, teh kosong. Bila sampai saja, saya ingatkan orang tembak pistol. Rupa-rupanya pinggan saya ni pecah, gelas ni pun pecah. Saya panggil makcik, saya kata, makcik, kedai makcik ni kena sesuatu buat. Saya tak nak makan, ambil duit ni saya nak balik. Satu hari saya order laksa. Bila saya makan, saya tengok rambut, saya tengok bulu, rambut, bulu binatang. Saya panggil makcik tu. Makcik cuba tengok. Ini apa? Dia pun tengok, ini daun kesum ni ustaz. Daun kesum. Baik makcik cakap daun ketum. Lagi senang makcik. Ini namanya bulu. Ini namanya rambut. Ini nama ini. Ini kalau saya makan makcik, saya akan muntah darah, saya batuk, tak tahulah sebab bila. Mai saya ajar pada makcik untuk mengelakkan kedai makcik di Sihiroa. Baik, sekarang saya nak ajar pada tuan-tuan supaya kalau tuan-tuan pergi di mana-mana, nak makan, nak minum, kalau ada benda tak elok di situ, Allah tunjukkan. Okey, dengan izin Allah. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, sekarang Ustaz berapa kilo berat badan Ustaz? Berat saya sekarang 63 kilo. Tinggi Ustaz berapa? 169. 63 cantik. Itu sangat-sangat cantik. 63. Dulu Ustaz, dulu gemuk 70 lebih. Sekarang 63. Kurus Ustaz sekarang. Alhamdulillah. Petua untuk kurus 2. Okey, pertama kencing manis. Jadi siapa-siapa yang rasa nak kurus, mintalah kencing manis. Ya Allah, nak kencing manis, insya-Allah 3 bulan kaki potonglah tuan-tuan. Yang kedua, untuk bagi kurus kena santau. 3 bulan pun kurus. Okey, kencing manis ni dapat menguruskan badan dan dapat juga mengurangkan badan. Kita faham Ustaz? Dia dapat mengurangkan berat badan dan mengurangkan badan. Ini kelebihan kencing manis. Daripada 2 kaki tinggal setengah tuan-tuan. Terus lagi, jangan kena kencing manis, jangan kena santau. Baik, sekarang bila tuan-tuan nak minum, bila tuan-tuan nak makan, tuan-tuan baca doa ni, ayat ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Toha ayat 55. Jadi start malam ni boleh hafaz di mana saja tuan-tuan pergi, bacalah, insya-Allah Allah pelihara dengan izin Allah. Ada banyak lagi petua yang saya boleh kongsi pada tuan-tuan lain kali lah. Saya dah ceramah di Malaysia ni 35 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke surau tuan-tuan. Jadi kalau untuk kongsi lagi rahsia-rahsia doa yang lain, kita panggil lagi lah 35 tahun dari sekarang insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.